Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini, saya ingin kongsikan resepi biskut coklat chip famous. Pertama sekali di sini saya menggunakan 150 gram butter dan 100 gram margarine. Kalau nak guna full butter pun boleh sangat. Harum. Lalu di sini saya menggunakan 180 gram gula perang. Lalu ni kita gaul rata. Ni kita gaul slow-slow je. Tak perlu tergesa-gesa dan tak perlu tunggu sampai gula tu hancur. Asalkan dah tercampur rata je dah okey. Dan di sini butter yang saya gunakan ni butter dia sejuk tapi lembut. Jadi bukan butter suhu bilik. Ni dah tercampur rata. Kemudian saya masukkan 1 biji telur dan juga 1 sudu teh asin vanila. Lalu kita gaul rata bagi sebati. Raya dah nak dekat ni. 2 ke 3 hari je lagi. Korang dah siap buat kuih raya ataupun belum? Kalau belum buat, masih sempat lagi untuk buat. Next, di sini saya ada minyak jagung. Saya masukkan lebih kurang 3 sudu besar macam tu. Jika misalnya tak ada minyak jagung, nak guna minyak masak pun okey. Ni kita gaul rata lah. Bagi sebati. Slow-slow je kita gaulnya ya. Lanjut, di sini juga saya menggunakan sedikit garam. Tak perlu banyak, sedikit je, 1 sudu teh macam tu. Bagi dia ada rasa masing-masing lemak gitu. Next. Kemudian di sini saya ada 50 gram tepung jagung ataupun bahasa Indonesia tepung maizena. Ni kita ayak bagi elak ia berketul-ketul. Kemudian saya ada 300 gram tepung gandum ataupun bahasa Indonesia tepung terigu. Sama macam tadi, saya nak ayak bagi elak benda asing ataupun tepung tu berketul-ketul. Guys, ini salah satu biskut yang cukup sedap dan paling laris dekat rumah saya. Korang wajib cuba cara pembuatan biskut ni. Sebab mudah dan rasanya sedap sangat buttery. Next, di sini saya ada baking soda. Saya guna 1 sudu teh je. Dan juga baking powder. Sama 1 sudu teh. Kalau korang dah cuba buat, saya yakin pasti laris manis dekat rumah anda. Lagi-lagi budak-budak kan suka sangat biskut ni. Rasanya lebih kurang macam biskut Chips More. Cuma yang ni lebih wangi. Bau daripada butter tu sangat dominan. Kemudian ni di sini saya masukkan lah tepung yang kita dah ayak tadi tu, sedikit demi sedikit sambil digaul. Masukkan terus, masukkan sedikit demi sedikit, okey? Biskut satu ni tak cukup buat sekali 2 kali ke? Sebab saking larisnya, sebab rasanya sedap sangat. Harum sangat-sangat. Ni kalau saya bakar ni semerbak satu rumah bau butter. Ni saya campur ni butter dengan margarine. Kalau saya guna full butter dah gila harum. Sangat-sangat crunchy, buttery dan sedap lah. Next, di sini saya ada coklat chip. Saya nak gunakan coklat chip ni semua. Letaklah beberapa yang korang nak letak. Saya letak 1 bekas ni. Bahkan mungkin lebih daripada 1 bekas ni. Semakin banyak semakin bagus. Ni anda boleh dapatkan di kedai bakery ke. Ni saya beli dekat Eco Shop tu. Senang. Banyak kat Eco Shop tu. Murah pun murah. Ni kita gaul rata. Guys, tips nak bagi dia makin crunchy, anda rehatkan ataupun sejukkan dulu adunan kita ataupun dough kita ni dalam peti sejuk. Masukkanlah 10 ke 15 minit macam tu. Tak pun anda dah siap bentuk-bentuk, anda masuk dalam peti sejuk sekali dengan loyang-loyang tu. Ni saya dah mula nak bentuk. Tak bentuk macam mana pun, saya cubit-cubit je dough tu. Saya letakkan. Dan pastikan anda bulatkan ataupun bentukkan tu kecil-kecil. Sebab apa, dia akan mengembang. Kalau anda buat besar-besar, tak tahulah jadi apa. Besarlah bentukannya. Jadi kalau nak mudah, anda sukat guna 1 sudu teh tu. Nampak macam kecil kan? Nanti masa dah bakar dia kembang. Jangan risau. Tak pun kalau tak ada sukat 1 sudu teh tu, anda gunalah sudu biasa tapi ujung-ujung sudu je. Kecil-kecil.
Lebih kurang macam ni lah. Nampak dekat dalam kamera macam besar kan, tapi sebenarnya dia halu-halu je, kecil-kecil. Ni sekarang saya akan bakar pada suhu 160 darjah Celsius selama 15 minit. Cepat je kan cara membakarnya? Ni dia hasilnya. Tak macam biskut lain yang memerlukan 30 ke 40 minit. Yang ini cepat sangat, 15 minit je. Tu lebih kurang macam ni bentuk. Nampak tak kembang kan? Sesuai lah. Masukkan dekat dalam bekas kuih raya tu. Kalau besar-besar pun okey juga, puas makan kan. Letak 3-4 dah penuh satu balang. Ini dia hasilnya. Dapat banyak, lebih kurang 2 balang besar. Lagilah kalau anda bentukkannya kecil-kecil. Yang ini saiznya normal, macam biskut raya yang biasa tu. Bagaimana menurut anda dengan resepi kita pada hari ini? Cara membuatnya mudah, bahan yang digunakan juga merupakan bahan asas yang biasa ada kat rumah. Saya harap anda boleh mencubanya sendiri di rumah, dan jangan lupa subscribe sebab saya akan kongsikan lebih banyak lagi resepi kuih raya. Nampak tak? Crunchy sangat. Tu. Yummy. Semerbak harum butter tu. Jadi jumpa lagi di next video. Bye bye.